Hari ini, Teh Tarik Team sempat membuat liputan di pusat pencalonan DUN N63. Dari Kampung Pasir, Lutung. Kampung Pasir, jauh dari sini ya? Jauh. Jauh ya? Jadi hujan-hujan sekarang ni sanggup datang sini ya? Sanggup datang. Itu dia nampaknya Presiden SUPP Datuk Petinggi Tan Sri Dr. George Chan baru sampai di pusat. Macam mana hari ini? Bagus ke tak bagus? Bagus. Hujan tapi hujan macam mana ni? Ha? Tak lawan ya? Tetap berdiri satu. Ramainya penyokong BN. Jom kita tanya The Miri Angels. We are fine. Tak basah ke? Ya? Basah tak apa. Siapa yang tak mandi? Semua tak. Hai. Hello. Apa khabar? Itu dia, ramai pemimpin BN dari Semenanjung memberi sokongan yang padat, yang padu pada Presiden SUPP ini. Dah start dah pengumuman. Sebagai pegawai pengurus, saya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pencalonan daripada 2 orang calon. Pertama, Lim Si Hyok, Parti Tindakan Demokratik, Parti Tindakan Demokratik DAP. Yang kedua, Dr. George Chan Hong Nam. Dapat bagi mengenai Miri ni, keadaan Miri. Jadi daripada suasana dan semangat yang selalu ditunjuk oleh jentera Barisan Nasional, saya rasa beri petanda yang menggalakkan. Jadi saya rasa kalau momentum yang dimula pada hari ini dapat diteruskan, lepas tu daerah-daerah yang ataupun negatif yang banyak yang datang daripada Semenanjung ni tak berreaksi, saya yakin Sarawak ni akan menang. Cerita pasal penyokong, mana penyokong DAP? Calon DAP ni sure tanya, manalah penyokong-penyokong aku ni? Pening. Telefon, jangan tak telefon. Kepala sudah pening. Oh, wait a minute. Gua sudah nampak. Itu dia. Ayah seorang aja. Mana mahu lari?